Kerana terlalu gairah, Haji Khalid dikaitkan sama. Apa motifnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flashback Khalid Saman Rafidah. Beberapa minggu yang lalu, selebriti dan aktivis media sosial Rafidah Ibrahim mencetuskan kontroversi besar apabila mendakwa Haji Khalid Samad mahu memansuhkan Malay Agricultural Settlement, MAS. Satu tuduhan yang sangat berat, yang tidak benar dan sangat mudah untuk disangkal. Khalid Samad tidak berdiam diri. Minggu lalu, beliau menyaman Rafidah atas tuduhan fitnah, menyifatkan dakwaan itu berniat jahat dan cuba untuk mencemarkan reputasinya. Sebelum itu, Rafidah cukup lantang membawa isu pembangunan kampung Sungai Baru dan cuba mengaitkannya dengan tanah MAS. Kerana terlalu gairah, Haji Khalid dikaitkan sama. Apa motifnya? Apa yang ramai tidak tahu, kawasan Tanah Mas dan Kampung Sungai Baru sebenarnya adalah dua kawasan yang berbeza tetapi berjiran di tengah-tengah Kuala Lumpur. Dan lebih penting, Khalid Samad sebelum ini sudah bersama penduduk Kampung Sungai Baru membantu mereka menuntut pampasan yang lebih adil dan lebih tinggi berbanding dengan tawaran asal pemaju. Bukan untuk menghalang pembangunan, tetapi untuk melindungi dan membela nasib pemilik. Bila Haji Khalid Saman, tiba-tiba Rafidah tampil pula mendakwa kononnya dia sedang dihalang daripada mempertahankan tanah Kampung Sungai Baru dan juga tanah MAS. Tapi kalau Rafidah benar-benar berada di atas pihak yang betul, mengapa penduduk dan pemilik tanah MAS tidak bersama-sama dengan dia? Kenapa dia terpaksa naik pickup truck sorang-sorang keliling Kampung Baru? Mesti ada yang tidak kena. Bila orang kampung pun tak ikut, adakah ini benar perjuangan rakyat atau hanya drama untuk mendapat perhatian? Atau untuk mengalih daripada isu sebenar? Dalam dunia fitnah dan persepsi, hanya satu perkara kekal. Kebenaran akan tetap menang walaupun lambat tiba. Sama-sama kita nantikan episod Khalid Saman Rafidah.